ya bersama channel Dunia Depanku hari ini. Okey, hari ini kita berada di TKD ya. Mungkin berjalan supaya hari ini kita ada meeting berkenaan program-program yang ada dekat komuniti kawasan bahagian sini. Tapi dekat sini juga meeting ni kita ada makan-makan lah. So hari ni saya nak goreng ikan hasil menjaga. Ikan sepat ronggeng. Sekejap ya. Ni dia ikan sepat ronggeng. Ada ikan apa? Ikan duri. Lepas tu ada ikan macam-macam ikan lah. So sekarang kita nak dulu. Dah panas dah ni. Ada ikan haruan juga ni. Kita nak masak nasi dulu ya. Kita masak nasi untuk malam ni kita makan sama-sama. Saya tengah leraikan ayam. Ayam ni beku. Nasi dah lerai, dah basuh, dah tos. Kita nak masak. Nampak ni perjalanan. Ini dah siap. Ikan sungai goreng. Dah ya? Dia tak nak garing sangat kan? Tak. Belum. Belum? Kurang tak ya? Ada. Ni bro. Kalong. மீன் பொரிச்ச மீன் இருக்கு வேணுமா? என்ன Ikan mana? Nak masak apa pula? Diam. Orang nak Okey, dah selesai. luar nak buat dia tunggu dekat sini. Aduh. Nak letak mana? Dalam. Paip air dah. Okay guys ya, malam ni Kak Yam ataupun Cikgu Mariam Osman dia nak masak tom yam. Tom yam campur ke tom yam ayam? Ayam campur sayur. Oh, tom yam ayam campur sayur. Ni semua bahan-bahan dah disedia. Tak mati. Itulah. Sayur besar. Kurang wangi. Takut. Okey, di sini masing-masing ada tugas ya. Hoi. Apa susah? Kita kan ada ni. Oi, hai. Ni tengah buang urat daun 50 rut. Dekat sini Kak Cik nak satu lah. Try. Hai, senjata saya lah hari-hari. Kat sini pun ni juga.
serai, serai, kuas, daun limau purut, Masuk je. ciau. Okay guys, ni pesto miam ya. Buat dulu. Tak enak kita pakai tu. Dah. Okey dah. Siapa-siapa yang nak masak tom yum, pastikan paste brand ni. Dia sedap ya. Memang sedap. Tak perlu letak limau, tak perlu letak bagai. Kalau dia tawar, kita cuma letak. Kalau kita masak portion banyak, contoh tawar, kita tinggal letak garam je. Dari segi rasa, pedas ke, masam ke, tak perlu. Oh, semua Dalam dah ni cukup. semua dah cukup. Jadi pastikan brand yang ni. Kita masukkan ya ni pesto miam. Dia bagi tahu mami tu, orang senaruh tu, kereta dia. Oh tak undur ke belakang ni, tak kenapa pagar. Dia tahu pun. Tahu apa katanya tu? Tu dah tutup enjin tu. Terus ke belakang lagi. Okay, semua dah masuk. Yang nak tapis. Okey. Saya tak tahu tak kalau Dia ayam ni. Ayam. Ayam bermacam ayam. Ada ayam bukan. Tahu tak lupa lirik. tahunya ayam-ayam. Bos tak suruh lah. Alah saya suruh bos suruh. Kita nak makan buah je lah. Belakang dia ada. Sini tu ada je. Belakangnya dia ada. Malam ni kita masak tom yum ayam untuk jamuan, meeting apa yang? Meeting program untuk bulan hadapan tahun baru. Tom yum yang sedap. Ini macam ni. Oh, ni. Ay, tak boleh tak. Oh, Tak boleh. Kopi saya habiskan Sarah. Sarah saya. Ngantuk. Daun limau semua dah. Tak semua. Ada laki-laki. Kan. Jadi kan. Masuk ke dalam. Bau. Masukkan sili Ini. Bawang kata ini. Panas. Okay guys, kita masuk ayam ya. Kiri tu nak.
nasi masak. Kakak itu simpan tu masak sup ni. Nanti masak sup. Masak pedas. Kita dah masuk ayam. Tunggu mendidih. Tunggu mendidih. Lepas nanti letak sayur-sayur. Okay? Semua tadi. Ini orang panas kalau Mami, macam ni kita boleh ratak. ini biar siapa nak pedas, makanlah tu. Cili banyak. Mantap kalau pedas. kami yang pedas-pedas. Kalau pedas lambat sikit dia punya tu teknik tu. Kita masukkan garam. Tunggulah sikit sangat. Yang ni pula aji baru nampak hari ni. Rajuk ke kan? Okey, sekarang kita nak letak carrot. Tak kira Dah, seorang lagi tanya dah siap ke belum? Kak, kawan kan. Okey. Tom yum. Ini masih diet ni. Ini kalau saya lagi dah murah tadi. Jangan dah ada. Tu botol nak ke? Tak nak? Nak ke? Tak nak lah. Mesti dia potong dia. Mesti makan Nak buat apa? Hari-hari gini. Angkat belum? Jangan dekat-dekat. Ui, sorry. Mana ni? Ada ikan masin, bulu ayam daripada kita. Akak nak basuh sekejap. Nanti kita goreng. Memang sedap. Tiga tak dia? Tiga dia. Mana nak kompak tu? Kan nak kompak tu satu ikan dia sebenarnya banyak kecil kat sini. Orang masuk. Dekat Tak ada sini garam ada ke? bawang molen. Itu garam. Garam orang tua tu. Okeylah, nanti cakap Bawang dia. molen dengan Tak payah beli. Tak payah nak beli. Tak payah. Janganlah nanti main. Kau biar semua ayam. Ui, tom yum tulang ayam. Abang Sarik. Boleh. Tong. Jam. Tong jam. Tom kes. Dengan apa rangka ayam? Di sini kasih pernah berbunga, tiada haru, tiada warna. Rakam ke? Ayo. Mana bagi dah? Bahan yang terakhir kita Mana yang masukkan semua? Tomato. Yang semua datang balik malam ni. Oh, yang sempoi ni dalam. Tu dia bagi tahu. Bila abang saya masak sedap dia kata. Ya. Kelakar apa kita omong papa masak dia paksa beli. Saya nak bulu ayam.
Okey kan, semua kat sini sudah sampai semua tengah buku. Sekejap lagi nanti kita Kalau dia pakai dia tu je. Dia excited. Macam mana? Makan di situ ya? Makan di situ ya. Orang tu kecil. Oh ni tuannya tak apa. Duduk tu scan. Kita mulakan surah kita dengan kitab Al-Fatihah. Jadi kita akan menutup tirai tak lama lagi pada tahun 2025 dan akan memasuki. Okay. Jadi pada hari Jumaat ni, jangan tersalah sama ada pergi majlis dan tidak buat fun walk lagi. Okay, tapi saya memang tak pernah tidur. Mungkin akan terus, jadi kita akan terus dalam bas tukar. Okay. Mandi-mandi di R&R, terus tukar baju vlogging. Okay. Biasanya kita minum cepat ni. komen kita dah ready. Tengok duduk apa dia. Kena check lah. Sebab kita orang selalu kalau yang dekat apa puasa ke apa. Angkat dengan beriuk-beriuk angkat dalam dia. Kalau ni Semua yang agak-agak memuaskan juga. ikan apa? Oh, Akan makan cepat. Sekejap ibu ambil susu ya. Masih pasal aku pusing. Apa nama masih apa? Sudu dia kan sudu nuah kasih tahu. Ini kan sudu. Ambil cedok ke? Apa? Bangsa cedok. Ini ke sajin. Kita tak sah. Jadi bagi mangkuk. Bekas tak tu Kak Jem. Satu bekas Jem kau. Kak Long, bersihat ke? Alhamdulillah. Bukan kalung Kak Jan. Kajan. Kata saya siap bagi jiran-jiran. Ini menu. Akak makan orang. Makan apa? Okey, makan dulu ya. Ini tom yum yang tadi kita buat. Ni ya. Jangan ni memang begini warnanya. Tom yum. Sedap. Gideng kan? Nampak salah dah. Sedap sangat. Agaklah tu. Dah agak dah. Ada lah. Kod 105 gideng ni. Abang Sarul balik ke ubah. Tambah baik. Ubah. Ada di jalan tak apa dia. Banyak nak makan ni tadi. Ikan masin. Okey, Tom yum. Gila banyak sedap. Tak boleh tu. Apa lah? Kita provide PA system pentas ini. Kosmorum secara Kita dah selesai dan lancar makan-makan. So, video hari ini kita tutup sampai di sini. Jangan lupa ikuti video seterusnya ya guys ya. Dunia kehidupan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan pula kan? Dia nak pergi mana? Dia nak atas duit. Kena makan. Dia tak pakai air. Hari tu sebenarnya